Hari ni kita nak cerita pasal GP Mugello yang dinanti-nantikan. Ada beberapa yang aku jumpa dekat track day hari tu. Inilah video untuk korang hari ni. Review kali ni bersama dengan 2B Performance. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Sistem aerodynamic package yang ada pada sebuah Aprilia memang terbukti dekat Mugello bila Jorge Martin dapat pecahkan rekod kelajuan tertinggi dalam sejarah MotoGP, iaitu 368 km sejam. Rekod sebelum ni ialah sekitar 360. Ini dah hampir kepada 370, hampir-hampir kepada 400 km sejam. Jorge Martin sendiri mengakui memang dia cuba untuk dapatkan speed tertinggi. Keluar daripada last corner, dia rasa dia ada speed yang bagus dan dia kata dia nak break selambat-lambat mungkin. Tak pentingkan sangat lap time masa tu, cuma fokus untuk dapatkan top speed yang tinggi. Sebabnya rekod kalau dipecahkan kali ini akan bertahan dalam tempoh yang lama. Sebabnya start daripada tahun depan, MotoGP turun cc kepada 850 cc dan besar kemungkinan speed dia akan jauh daripada speed motor sekarang ni. GP di Mugello ni berkisah tentang Aprilia yang fight dengan Aprilia. Di race, Jorge Martin fight dengan Raul Fernandez. Dah lah dia orang macam ada ketegangan daripada race di Catalunya yang lepas membawa kepada round yang ini. Tampaknya dia orang berjaya kekalkan sikap profesional masing-masing. Tak adalah sampai bermasam muka macam Biaggi dengan Rossi ataupun Gibernau dengan Rossi, ataupun perbandingan yang lebih tepat antara Rossi dan juga Lorenzo masa dalam camp Yamaha dulu. Pada race utama pada hari Ahad pula, Jorge Martin versus dengan Marco Bezzecchi. Walaupun secara tak langsung sebab dia orang punya gap jauh, tapi secara basicnya Aprilia versus dengan Aprilia untuk kawasan-kawasan podium. Sepanjang weekend ni Marco Bezzecchi memang perfect. Cuma dekat sprint race dia buat mistake. Menghampiri pertengahan musim sekarang ni, target Aprilia bukannya untuk menang race lagi dah. Itu dah jadi normal untuk kehidupan mereka. Sekarang ni target baru Aprilia ialah untuk mendapatkan kejuaraan MotoGP yang pertama untuk Aprilia. Keadaan dalam factory Aprilia sekarang ni, Marco Bezzecchi dilihat sebagai rider yang bila dia berada di bawah tekanan, dia boleh jadi laju. Dan terbukti melalui race-race yang lepas. Bila dia berada dalam tekanan, tak perform pada sesi-sesi awal praktis dan juga qualifying, race day dia boleh comeback. Sama juga macam ni, bila dekat sprint race dia dah buat mistake, dia boleh comeback pada race utama. Jadi kekuatan Marco Bezzecchi ialah di bawah tekanan, sedangkan orang lain boleh jadi nervous ataupun gabra, dia boleh jadi lagi laju pula. Ini ialah pemerhatian daripada bos Aprilia sendiri, Massimo Rivola. Di sebelah sisi garas yang lain pula, Jorge Martin pula, dia mungkin perasan sekarang ni dia mendapat sebiji motor yang laju. Pada hari yang dia tak laju pun, dia tetap berada dalam kawasan podium. Contohnya macam race di Mugello ni lah. Dia rasa dia tak selesa atas motor, tapi tetap berada pada kedudukan kedua dan fight untuk World Championship sekarang ni. Ketara sekarang ni, pertarungan untuk World Title adalah di antara Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin. Dalam battle ni, mungkin Jorge Martin ada advantage sikit sebab dia dah berada pada kedua-dua belah sisi menang dan kalah dalam perebutan World Title. Pada tahun 2023, dia kehilangan World Title kepada Pecco Bagnaia. Tapi pada tahun 2024, dia berada pada sisi yang berjaya menang World Title daripada Pecco Bagnaia pula. Jadi dia ada pengalaman merasai apakah tekanan sebenar untuk berada pada mana-mana sudut sekalipun, berbanding dengan Bezzecchi yang belum pernah lagi fight untuk World Championship. Dalam masa yang lain, pada tahun ni yang konsisten mendapat mata penuh setiap race ialah Marco Bezzecchi. Dia cukup konsisten untuk menang dan sekurang-kurangnya berada pada kedudukan podium. Adalah yang dia crash sikit-sikit, tapi secara puratanya kurang crash daripada Jorge Martin. Jadi ada banyak pandangan yang berbeza kita boleh tengok pada pasukan Aprilia sekarang ni. Sekarang ni, pada kedudukan pertengahan musim, kedua-dua rider ni ialah dua rider paling gembira atas grid MotoGP sekarang ni. Tapi menjelang akhir musim nanti, salah seorang ni akan kehilangan kegembiraan tu bila dia kalah dalam pertarungan untuk World Championship. Jadi inilah masalah yang dihadapi oleh Massimo Rivola, seperti mana Lin Jarvis hadapi di Yamaha dulu. Macam mana dia nak manage emosi untuk kedua-dua rider yang sedang fight untuk championship. Cuma nampak macam Massimo Rivola ni, dia macam berat pilih kasih kepada Jorge Martin sikit. Raul Fernandez yang tak buat salah pun, dia tetap marah juga dekat track house supaya respect Jorge Martin punya fight untuk championship. Padahal bolehlah dikatakan masih lagi awal untuk bagi team order, untuk bagi siapa-siapa rider yang ada advantage untuk berada di depan. Di sebaliknya, tim Aprilia yang berada pada titik tertinggi sekarang ni dalam MotoGP, kita cerita pasal Yamaha yang betul-betul berada pada kedudukan yang sangat berlawanan. Sedangkan spotlight untuk Aprilia sekarang ni terang sebab diorang mempunyai jentera dan package yang lengkap. Spotlight pada Yamaha juga terang, tapi sebab diorang berada pada akhir grid. Sudahlah, Yamaha memang mengalami masalah speed yang kurang dan kuasa enjin yang kurang. Ditambahkan pula dengan karakter track Mugello ni yang mempunyai high speed pada corner terakhir yang boleh dibawa untuk mendapatkan kelajuan yang tinggi pada straight yang panjang. Lagilah ketara masalah Yamaha
Yamaha tu memberi efek kepada rider-rider diorang. Pada satu ketika Alex Rins cakap dia exit last corner dengan begitu maksimum sekali, tapi selamba aja Diego Moreira potong dia dengan sebuah Honda. Itu baru dibandingkan dengan Honda. Kalau lah dibandingkan dengan Aprilia, mungkin langit dan bumi dia punya perbezaan. Bahasa mudahnya memang lauk lah Yamaha dekat Mugello ni. Fabio Quartararo memang expect performance Yamaha akan jadi teruk dekat Mugello ni sebab karakter track ni, tapi dia tak sangka seteruk ini. Selepas agak okey pada round di Le Mans dan juga Catalunya, dekat Mugello ni diorang betul-betul jatuh terduduk. Quartararo kata dia sampai hilang motivasi sebab mustahil untuk cuba bagi saingan dekat bahagian belakang sekalipun. Sampaikan dia buat keputusan tak berbaloi untuk dia push untuk risikokan injury ataupun jatuh dengan performance yang macam ni. Bukanlah dia sambil lewa sangat tak cuba untuk push, tapi pada race utama Quartararo kata dia cuba push pada poin pertengahan race, tapi baru push sikit aja dia rasa motor tu dah hampir kepada limit dia. Risiko untuk crash dan cedera sangat tinggi. Jadi dia leha-leha je buat race dia sampai race habis, dan dia kata dia sangat lega race dekat Mugello ni dah habis. Punyalah nak cakap dia tersiksa dengan sebuah jentera M1 sekarang ni. Sebab itulah keadaan kali ni tak macam biasa. Selalunya Fabio Quartararo ialah rider Yamaha yang teratas, tapi kali ni dia yang terakhir sekali. Cuma Toprak je yang berada dekat belakang dia. Toprak pada satu segi walaupun dekat belakang, tapi dia jumpa macam satu kunci untuk naikkan performance dia. Toprak kata dia perlukan engine braking yang lebih banyak daripada engine Yamaha ni. Lainan sikit daripada feedback rider-rider yang lain. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dengan engine tu dah lah tak cukup power, Toprak minta pula engine braking lebih sikit. Rasanya keadaan ni mungkin akan menambah teruk lagi. Lain daripada Yamaha yang sangat teruk performance dia tu, satu lagi pasukan yang berada dalam keadaan yang agak teruk ialah Ducati Factory yang tengah cuba bertungkus lumus nak bagi serangan balas kepada Aprilia yang sangat cemerlang. Sudahlah daripada segi performance jentera pun tak dapat fight sekarang ni, Ducati Factory kehilangan pula hero nombor 1 dia, Marc Marquez, yang rehat 2 race di Le Mans dan Catalunya. Marc Marquez kembali di Mugello untuk race, tapi bukan dalam keadaan fitness dia 100%. Marc Marquez buat keputusan untuk kembali di Mugello ni dengan pertimbangan antara dua arah. Arah yang pertama ialah rehat je lah dulu, yang kurangnya tunggu sampai dekat Benetton Park pada minggu ni supaya betul-betul baik. Tapi daripada satu segi pula, dia cakap dengan diri dia sendiri, kalau doktor cakap engkau dah boleh race, dan walaupun ada sedikit aja peluang engkau boleh tetap race dengan performance yang tinggi dekat depan, bukan Marc Marquez lah namanya kalau tak grab peluang tu. Sebab itulah dia pilih jalan untuk kembali race di Mugello. Tapi untuk fight World Championship sekarang ni, sebenarnya secara jujurnya pendapat aku dah mula sama-sama untuk Marc Marquez. Dia sendiri pun mengakui benda ni, tapi dia cakap comeback dia dekat Mugello ni bukannya untuk fight World Championship terus, tapi untuk buat judgement untuk memanjangkan lagi karier dia dalam MotoGP. Tahun lepas dia memang cukup enjoy race, tahun ni nampaknya kurang sikit enjoy, dan bersedialah untuk tahun depan nanti. Satu benda yang positif tentang Marc Marquez ialah kebas-kebas pada bahu dia yang dialami sebelum pembedahan dekat Mugello ni dah tak ada. Cuma dia punya pembedahan tu sendiri yang belum sembuh 100%. Bila penat dia akan terasa sakit dekat bahagian pembedahan tu, dan pada hari Ahad bila dia tengok dekat pit wall masa dia dah rasa penat, rupanya ada 10 lap lagi baki. Masa tu dia rasa frust sebab nampak macam tak tahan. Kita juga jangan lupa Marc Marquez juga alami retak pada bahagian kaki di Le Mans. Tapi menurut Marc Marquez yang itu masalah kecil. Masalah utama ialah bahu ni aja. Oleh sebab Marc Marquez race dalam keadaan defisit macam ni, dia dapat fight dengan Pedro Acosta dan juga Diego Moreira. Kedua-dua rider ni akui dia dapat tengok macam mana Marc Marquez manage race dia, macam mana dia simpan stamina dia untuk kekalkan performance yang purata sampailah race habis. Senang cerita, otai lah. Jadi budak-budak yang muda-muda ni nak tengok macam mana otai manage race dia. Berita baiknya untuk factory Ducati, Pecco Bagnaia dapat podium kedua dia dalam musim ni, dan kali ni dia dapat naik podium, bukannya mewarisi podium tu daripada rider yang kena penalti macam race yang lepas. Itu pun nyaris-nyaris kena potong dengan Ai Ogura. Nasib baik aja Ai Ogura buat mistake pada corner terakhir di lap yang terakhir, pada saat Pecco sendiri dah habis tayar belakang untuk teruskan race. Terbalik dengan sebuah Ducati, Aprilia ni kita tengok dia punya strength berada pada akhir-akhir race. Paling jelas didemonstrasikan oleh Ai Ogura. Walaupun dia start daripada belakang, tapi menjelang akhir race dia punya pace tu akan tiba-tiba dapat lebih laju daripada rider-rider lain yang mengalami masalah tayar. Dan satu lagi masalah Ducati ialah ride height device dia sekarang ni terlampau sensitif. Semua benda kena perfect, barulah diorang boleh start race dengan laju macam Aprilia. Banding dengan Aprilia yang kita tengok excellent masa starting, full shot device diorang berfungsi dengan baik. Agak ironi dekat sini sebab Ducati ialah pengeluar pertama yang memperkenalkan
memperkenalkan sistem ride height device ni. Macam mana pun mungkin kita akan nampak sistem ni dihentikan penggunaannya tak berapa lama lagi. Asalnya dia punya jadual ialah tak boleh guna lagi, kena ban pada starting tahun 2027 nanti. Tapi sejak berlakunya crash Johann Zarco yang kaki dia tersangkut dekat motor Banaya hari tu, MotoGP sekarang ni tengah mempertimbangkan untuk ban device ni lebih awal. Kaki Johann Zarco tersangkut sebab ride height device Banaya masa tu belum disengage lagi. Jadi gap antara seat dan juga tayar belakang tu kecil. Selain tu ada beberapa masalah yang timbul daripada whole shot device pada bahagian depan. Ia menjadikan braking pada turn 1 semasa restart kurang konsisten. Rider susah nak agak macam mana performance braking diorang. Sebabnya bila whole shot device diorang activate kan, fork tu dah tak main. Dia punya pergerakan tinggal sikit je, dia dah lock. Bila diorang brake dekat turn 1 nanti, barulah dia akan lebih mendap lagi dan terlepas. Disengage, barulah fork tu berfungsi macam normal balik. Jadi braking pada turn 1 semuanya bergantung pada keadaan litar, bumpy ke apa ke, sebab dah tak ada fork punya pergerakan untuk menyerap segala abnormality dan juga surface track. Apa yang rider brake 100% sampai dekat tangan. Dan satu lagi masalah ialah sesetengah track, contohnya macam di Le Mans dan juga di Phillip Island, turn 1 diorang bukannya turn 1 yang jenis braking hard, ia ialah sweeping corner. Diorang bawa carry speed tu pergi dekat turn 2. Jadi masalahnya sistem whole shot device diorang tak akan disengage sampai dekat turn 2. Kalau tengok dekat gambar dekat Le Mans ni, kita tengok rider ni semua lowered ambil turn 1. Dalam kata lainnya, diorang ambil turn 1 dalam keadaan cacat, motor tu lowered depan belakang. Ini juga mendatangkan risiko bahaya kepada rider-rider semua. Johann Zarco mungkin kena cuti lebih panjang daripada yang dijangkakan, sebab sampai sekarang ni dia belum start pembedahan lagi, sebab nak tunggu bengkak kaki dia surut dulu. Kalau tidak, risiko infection akan lebih tinggi. Agak sayang untuk Zarco sebab selalu cuti pada tengah-tengah musim macam ni akan impact kepada performance rider tu secara keseluruhannya. Dia macam hilang momentum. Yelah, umpamanya macam tak cukup latihan, sedang rider-rider lain terus race, terus improve dari race ke race, rider yang bercuti ni akan hilang feeling di atas motor untuk tempoh yang panjang. Nanti nak masuk balik, diorang kena biasakan diri balik. Di samping akan miss beberapa race MotoGP, Johann Zarco juga akan miss race Suzuka 8 Hours. Tempat dia akan digantikan oleh Somkhiat Chantra. Dalam MotoGP pula, tempat dia digantikan oleh Cal Crutchlow. Walaupun dia alami injury bahu pada race di Mugello hari tu, tapi dia ialah rider yang sama yang akan gantikan Zarco untuk race di Benetton Park minggu ni. Cal Crutchlow memang jujur cakap terang-terang, dia punya fitness tak up to par dengan jentera MotoGP sekarang ni. Sebab itulah tak tahu macam mana dia boleh dapat injury pada bahagian bahu pada sesi warm up di MotoGP Mugello hari tu. Itulah juga penyebab dia retire lebih awal. Bahu dia dah sakit sangat, tak boleh bawa lagi dah. Jadi inilah sebenarnya level pada sebuah MotoGP. Sebab itulah diorang ni dipanggil atlet. Fitness kena betul-betul serius untuk race dalam kelas elite dalam dunia ni. Cal Crutchlow bukannya asing untuk tim LCR ni. Untuk rekod, Cal Crutchlow 3 kali menang dalam race MotoGP, semuanya bersama dengan LCR Honda. Prestasi KTM nampaknya masih lagi tak konsisten untuk musim ni. Selepas agak baik untuk 2 race yang lepas, dekat Mugello ni diorang punya masalah makan tayar dengan cepat tu ketara lagi sekali. Acosta ialah satu-satunya rider dengan KTM yang berada dalam kedudukan top 10 untuk kedua-dua race. Rider lain KTM yang terdekat dengan dia ialah Enea Bastianini, tapi itu pun crash. Dan dia crash pun pada kedua-dua race, Acosta potong dia. Jadi senang cerita, kalau dia tak crash pun, Acosta masih lagi rider KTM yang terbaik. Walaupun tak seteruk macam Yamaha, tapi KTM juga mempunyai kekurangan dari segi top speed dibandingkan dengan Aprilia dan juga Ducati. Macam biasa, ayat standard Pedro Acosta setiap kali ditanya pasal situasi ni ialah KTM sedang cuba mencari apa punca masalah makan tayar cepat sangat ni. Tapi ini je lah ayat yang kita dengar sejak daripada tahun lepas lagi. Masalah ni nampaknya macam dah buntu diorang nak cari penyelesaian dia, ataupun mungkin efek kepada masalah kewangan KTM tahun lepas tu dah mula nampak hasil dia sekarang ni. Dengan bajet yang serba kekurangan, mungkin diorang tumpukan fokus untuk develop jentera 2027 je nanti. Maverick Vinales yang mempunyai masalah yang hampir serupa macam Marc Marquez, skru dekat bahu dia terkeluar dan sebab itulah dia kena buat pembedahan. Masih lagi struggle dekat bahagian belakang sekarang ni, menyebabkan dia punya masa depan dengan KTM ni pun menjadi tanda soal sekarang ni. Tapi selepas surgery dan cuti lama, lepas tu comeback pula lagi, berita hype tentang gabungan collaboration antara
dia dan juga Jorge Lorenzo dah senyap terus. Dah tak ada dah siapa sebut pasal benda ni, dan tak nampak dah Lorenzo ataupun Maverick Vinales update diorang punya training ataupun program. Nampak macam dah ada perpisahan dekat situ. Jadi inilah dia rangkuman untuk Mugello. Kita jumpa lagi di race di Benetton Park pada minggu ni. Jumpa lagi. Ada iklan sikit, helmet Arius Red Alpinestars ni masih lagi available. Kalau berminat boleh kontak dekat DM. Pada pengguna-pengguna RCB yang layan track, akan menganjurkan satu track day pada hari Ahad ni 7 hari bulan. Aku pun ada kat sana nanti. Menariknya kalau korang ada guna 4 barang RCB, korang akan dapat diskaun dekat dia punya entry fee. Selain tu ada juga cabutan bertuah dan macam-macam jugalah. Yang penting kita boleh layan track satu hari tu dengan harga yang murah. Jadi siapa yang berminat, kita jumpa dekat sana nanti. MotoGP boleh diikuti dengan Sport TV Now.